Hey, welcome back to another episode of Outside In with your host Yanto and Farah. The go-to source for honest conversations about relationships and marriage. So if you are ready, let's go. Hui. Terpicit lagi dua kali. Masya Allah, kita dah di penghujung Ramadan Ramadan fly by so fast. Ramadan fly by so fast. So Alhamdulillah, you have reached to this stage of Ramadan. Kau dah bayar zakat belum? Dah bayar zakat belum? Dah bayar zakat belum? Wajib tau. Tak buat macam Ustaz Aziz kata, kalau tak buat kita one part of Islam terkeluar tau. Pasal ada Ustaz rukun Islam. Rukun Islam tau zakat ni. So kalau nak fulfill zakat ni macam mana Farah? Boleh fulfill your zakat with Muhammadiyah. Yes, macam mana? Macam mana? You pergi je. You can go to muhammadiyah.org.sg/zakat. Yes, of course they have zakat ni akan diterima kepada semua 8 asnaf melalui program-program seperti dakwah, pendidikan dan juga kebajikan, and also about at least 10,000 individuals akan menerima ni lah. Masya Allah. For example, bantuan keluarga fakir dan miskin, bantuan pelajar kurang berkemampuan, dan juga all the other different services that Muhammadiyah has to offer. Masya Allah. Macam-macam. So imagine you bayar zakat ni, you fikir okay lah, zakat Singapura, zakat berapa dolar je, you rasa mungkin tak akan bantu orang. Actually it helps a lot. Betul tak Ustaz? Betul. Kalau satu orang buat, mungkin dapat satu bantu yang ada pasal. Kalau kita sama-sama, all the insiders buat sama-sama, boleh bantu lebih ramai orang lagi. InsyaAllah, insyaAllah. During this, especially during Ramadan lah. So sempurnakanlah zakat anda dengan Muhammadiyah. Dengan berzakat, bertambah berkat, bertambah rahmat. Wow. So hari ni kita ada lagi satu Ustaz. Dari Muhammadiyah. Yes. Ustaz Khairul Abdullah Kamal. Apa khabar Ustaz Khairul? Baik, Alhamdulillah. Ustaz Khairul, puasa? Hari ni puasa? Alhamdulillah. Puasa kan, jadi tersasul tadi kan. Pasal dah kering sikit kan. So walaupun kita nampak baju sama, tapi tak. So dengan Muhammadiyah, Masya Allah, kita dah ada quite a few episodes yang ustaz-ustaz datang untuk share lah. So far kita ada Ustaz Islah, Ustaz Hafiz, Ustaz Azri. Sekarang kita ada Ustaz Khairul. Yes, betul. Yes, and also kalau korang ingat, previously kita berbual pasal Ramadan kan, but now that we are living Ramadan, sadly, and we are welcoming Aidilfitri, Hari Raya Syawal Ustaz, salah, tak boleh cakap Hari Raya. Hari Raya, okay, apa beza Hari Raya dengan Syawal? Syawal is bulan, Hari Raya is untuk kita berraya. Faham, okay. So menerima, yalah. Apa ni? Bulan Syawal. I tengah actually tengah Surabaya sikit otak I. Tak apa, faham, kita faham. I do my best. Okay, kita faham. InsyaAllah. So okay, topik pada hari ini adalah Aidilfitri, embracing joy and meaning. Yeah, so apakah maksud Aidilfitri? Yes. Kita startkan itu dulu. Okay. Apa tu maksud Aidilfitri, Ustaz? Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kalau orang Melayu lah, selalunya kita panggil hari raya. Hari raya puasa, khususnya dalam kalender kita kan. Hari raya puasa. Hari raya puasa kan. Yes. So hari tu biasalah kita semua tahu, hari tu maksudnya hari, the day lah. The day lah kan. Kalau raya maksudnya apa? Celebration. Celebration. Tapi kalau untuk khusus hari raya tu, rata-rata kita kalau buka kamus, kita nampak hari raya tu maksudnya hari celebration yang besar bagi orang-orang Islam. Okay. So dia punya raya ni is specifically untuk celebration yang besar di untuk orang Islam. Untuk orang Islam. So specific meaning tau. Kalau jalan raya lain. So raya ni sebenarnya maksudnya besar. Macam jalan raya kan besar. Lepas tu pasar raya. Bandar raya. Supermarket kan pasar raya. Bandar raya kan betul juga. Besar kan. So maksudnya raya tu besar. That's why dia relate kan hari raya tu maksudnya hari besar untuk di-celebrate. Okay. This is kamus translation. Kamus translation. Okay, so kita tahu Ramadan kita selalu this is how it looks like lah kan. Dah 30 hari kita berpuasa kan. Dah habis Ramadan tu, terus it's a very joyous, macam Ustaz cakap, celebration yang besar-besaran.
Untuk kita tahu kita beli baju baru, kita beli lampu lap-lip, kita ada yang buat balik rumah cantik-cantik. Lepas tu kita pergi raya visiting mak, mertua. Keluar semua ada macam Power Rangers. Ada team-team colour. Kalau merah. Team apa ni? Korang team apa this year? Apa colour? Aku belum tahu lagi aku punya. Yes. Lagi berapa hari ni kan nak raya. Betul lah. Masih belum dapat. Pasal macam banyak sangat baju. Macam nak beli macam wasted pula. Tak apalah, boleh pakai balik. Tapi okay, tak apa. Tapi ada tak yang cara yang lebih lebih baik, sebab kita tahu memang it's a supposed to be a joyous punya celebration kan. But is there a way that we can celebrate Idul Fitri in a more meaningful and simple way, Ustaz? Okay, jadi firstly kita nak kena tahulah kenapa kita celebrate ni hari raya. Atau specifically lagi nama hari raya kita apa? Aidul Fitri kan. Yes. So kalau Aid tu maknanya celebration. Kira kalau kita buka kamus sekali, kira maksud dia tu sentiasa berulang-ulang. Maksudnya dekat sini kalau Aidul Fitri ulang-ulang kita celebrate hari raya yang kita kenal lah. So another maksud dari satu fitri. So hari benda yang kita ulang-ulang, fitri tu kalau kita buka kamu lagi sekali, kira ada dua lah. Kira maksudnya fitrah. Kembali kepada asal kita. Di mana kalau bulan puasa kan kita sebulan kita tak makan, tak minum kan. Tapi bila hari raya Aidul Fitri tu kita buka macam biasa. Lagi satu kembali ke fitrah. Lagi satu kira maksudnya suci. Suci daripada apa namanya, kita punya dirilah dosa dan sebagainya. Sebab bulan Ramadan ni bulan keampunan. Jadi bila time dah selesai bulan Ramadan tu, kira seolah-olahnya kita dah suci daripada kita punya dosa dan sebagainya. Kalau nak kata, kalau kita buat image bulan Ramadan dah suci, terus masuk bulan Syawal kita fresh. Bukan nak kata full blank slate of paper lah, tak lah kan. That's the cleanest state that we can possibly be. Okay, faham. Jadi kita nak tahulah kenapa kita celebrate lah. Jadi Allah bilang dalam surah Al-Baqarah tu ayat 185, yang last one tu kan, last part kan, walitukminul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. So Allah bilang dekat ujung-ujung tu, dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan. Bilangan apa? Bilangan puasa kita. Bilangan puasa kita. Lepas tu ada ulama kata lagi, bagi yang tak tak sempurna depa bilangan dia, nanti lepas Ramadan nanti kena completekan lah. Bayar balik kena bayar balik. So nak kena completekan, Allah suruh. Lepas tu dah habis Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan adalah kamu mengagungkan Allah. Kalau raya kita takbiran, Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Lepas tu atas apa yang Allah telah beri hidayah kepada kita. Bulan Ramadan, bulannya turun Al-Quran tu kan apa? Hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dari situ kita dapat petunjuk. Kita berita Ramadan tu biasa kita tak buat benda-benda nakal kan. Selalunya kita buat yang terbaik lah. Yang benda nakal mungkin lepas Tarawih Cup lah. Dulu time-time kecil-kecil. Kita suruh jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, everything kita jaga hati kan. So lepas Allah kata la'allakum tashkurun. Kau dah settle semua. Dah kira dah sukses lah. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Bersyukur. That's the main thing. Sesuai dengan dengan tujuan puasa, takwa. Ustaz Ustaz Azri kata takwa kan. Yang kita tahu Ustaz Hafiz pun cakap kan, bulan Ramadan ni bulan apa? Bulan sekolah. Madrasah Ramadan. Jadi bila time kita dah selesai tu madrasah, kita bersyukur. Macam juga kalau kita dah habis sekolah, kita bersyukur. Lepas tu kita macam mana? Graduate kan? Graduate. Raya ni kira Syawal, Idul Fitri ni kira graduation ceremony. Korang dah 1 bulan dah sibuk ibadah, dah sibuk jaga mulut, jaga telinga, jaga hati, jaga nafsu sebagainya. Dah selesai, celebrate. Hari makan-makan.
Hari makan. Macam kita makan. macam hari graduation sekolah for example, lepas you graduate kan dia apa buang topi Ya. buang topi, lepas tu nanti ada makan-makan buffet kat luar. Sama lah kan. Kita Tapi bangun macam- pagi rendang. Tapi macam last episode apa ni Ustaz Azri kata dah lepas bulan Ramadan tu janganlah tinggalkan kan segala-galanya. Jadi dah madrasah tu dah belajar, kita dah train diri kita, kita nak kena teruskan lah. Hari Syawal pun, hari yang seterusnya nak kena teruskan. Perbezaan apa dia yang kita is dah belajar. dah tak boleh buat tarawih lah. Tapi tarawih tapi boleh buat solat malam. Masa bola lagi. Yes. Kau ingat tak episod tu? Tak ingat, kita dengar balik. Tapi cakap pasal salat malam ni kan, kita tahu Ramadan ada solat-solat yang special lah, kira kan tertentu buat dalam bulan Ramadan aja. Solat Macam raya. macam bukan macam dalam Ramadan. Dalam Ramadan. Dalam Ramadan macam salat tarawih tu semua kan. Tapi kita tak selalu dengar benda yang sama dalam Aidilfitri. Dalam bulan Syawal. Kecuali solat raya lah. Ya, jadi my question is, ada tak macam solat-solat yang tertentu ataupun ibadah-ibadah yang kita boleh buat dalam bulan Syawal ni lepas Ramadan? Okay, sebenarnya kalau kita nak kata solat tarawih tu sebenarnya sama dengan qiyamul lail sebenarnya. Oh, yes. Kan? Solat malam kan. Solat malam. Qiyamul Ramadan, solat malam kan. Cuma saya teringat satu hadis bila Aisyah kan dengan Nabi kan rapat satu rumah kan. Kadang-kadang Nabi solat pun Aisyah pun tersentuh sebab memang rumah Nabi dekat kecil gitu. Jadi Aisyah tegurlah dengan Nabi sebab Aisyah nampak kaki Nabi solat sampai bengkak solat malam. Oh, sampai bengkak. Solat sampai bengkak. Lepas tu Aisyah tanyalah Nabi, kama qala Nabi kau kan Nabi tak ada dosa. Dosa kau diampunkan, tapi kenapa kau masih solat? Dia berkata, afala akuna abdan syakura, apakah aku tak boleh menjadi hamba yang sentiasa bersyukur? Masya-Allah. Kalau kita relate balik, Yes. dia ada kena-mengena dengan Ramadan. Kita selalu solat malam, solat tarawih lah solat tarawih, lepas tu buat witir. Ya. Sama juga bila time kita dah habis Ramadan, kita pun teruskan apa yang kita buat dekat Ramadan tu. Ya. Okay. Kita qiyam lah. Qiyam. Solat malam. Dan kita menghabiskan kita punya amal ibadah untuk hari tu dengan solat witir. Solat witir. Dan sambung soboh. Soboh. Faham. Okay. So dalam bulan raya ni kita tahu tadi Ustaz dah share, kita seharusnya rasa syukur kan, this gratitude and bersyukur. So dalam in that aspect, macam mana kita tengah celebrate raya ni, tengah happy, tengah in a very joyous mood, that we can still practice that gratitude, that syukurness tu dalam bulan bulan Syawal. Jadi bila time kita nak celebrate that syukur, sebenarnya Nabi SAW dah tunjuk dia punya example. Dah ada example. Okay. Daripada malam kita habis kira dah nampak anak bulan. Okay, besok raya kan. Sekarang kita nampak anak bulan, negeri lain nampak anak bulan air lain. Diorang raya dulu, kita sabar gitu Tapi alhamdulillah kita punya kira pengumuman dia besok raya kan. Kalau besok masih puasa. Itu kalau itu suspend kan. Radio alamak. Belum lagi. Jadi bila dah habis, dah ada pengumuman tu lah, kira dah resmi. Dah rasmi besok raya. Jadi Allah suruh first tadi Allah suruh apa? Suruh mengagungkan, suruh takbir kan. Jadi kita mula takbir. Kita mula takbir, lepas tu sebenarnya takbir tu sampai besok pagi, sampai kita nak solat raya. Itu sebaiknya lah. Sebaiknya. Sebab apa? Sebab bila time disunahkan, bila time kita nak even sampai pagi tu, pagi kita nak pergi solat raya kan, bila time kita jalan naik motor ke, driving ke, naik bas ke, kita takbir. Okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay. Kita takbir. Dia macam ibarat kalau kita pergi, kalau nak pergi buat umrah tu, kita baca Labbaik Allah. Dia ni pula sama. Sampai kita start solat. So okay, actually kita, okay, for me lah personally, I tak macam cakap selalu daripada kecil kita dah dengar takbir ni kan. Kita tahu malam raya kita takbir, pagi raya kita takbir, tapi kita tak tahu kita takbir ni buat apa. Hari ni saya belajar itu untuk mengagungkan Allah, untuk bersyukur. So there is a different meaning now lah. Sebab tu kan
Sebab tu kan the malam Ramadan tu kan, bila malam raya. Malam raya. Kan ada takbir tu kan. I will always remember daripada kecil sampai dah besar, bila masih serumah with my mum, right? Bila malam raya tu takbir, my mum will always cry. My mum also? Yeah. I also? Yeah. And I rasa lah yang dia rasa rindu lah dengan arwah tu, arwah nenek kan. So kita ramai daripada kita yang bertuah, very lucky to have families that are close knitted, but some of us unfortunately tak ada that family lah. So some of us maybe malam raya tu dah rasa macam mana ni, mak aku dah tak ada, macam mana nak celebrate I actually had one incident with someone during my NS time, reservist time. Dia kata okay, dia punya supervisor cakap, okay, for all the reservists, I make sure your off day falls on hari raya. Pasal bila reservist kan shift tak boleh choose apa. Terus satu lelaki ni kata, I don't want to raya. Dia lelaki, no, put me on shift, I don't want to raya. Pasal mungkin dia, maybe wallahualam, dia mungkin tak ada celebration punya feeling ke apa ke. So dalam untuk orang-orang yang macam gini kan, macam mana Ustaz nak advisekan dorang, mereka lah yang dalam situasi seperti ini? Okay lah, biasanya kita ni orang Melayu kan. Kita sangat rapat dengan kita punya mak, kita punya bapa, even adik-beradik saudara mara pun kita memang sangat dekat lah kan. Jadi ada salah satu benda yang sebenarnya bukan salah satu, ada 3 benda kita boleh buat untuk mak bapak kita yang kita dah teringat bulan apa, nak raya ni kan. Boleh tengok takbir ni. Takbir sedia sayu kan. Jadi kita bersyukur, kita pun memang ingat kita mak bapak. Jadi Nabi SAW ada pernah kasih 3 wasiat dekat kita. Okay. Wasiat untuk kita kan, yang ada yang dah kehilangan mak ayah kan. Jadi Nabi kata, iza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas. Jika matinya seorang insan, tak kisahlah mak bapak kita ke atau siapa-siapa ke, akan terputuslah segala perkara kecuali 3. Iza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas. Pertama, kata Nabi, sedekah jariah. Jadi kita tahu yang mak bapak kita dah tak ada. Jadi kita boleh sedekahkan harta kita untuk mak bapak kita, atas nama mak bapak kita. Contoh besok nak kebetulan nak raya, nak selalu kan kita kasih duit raya kan. Kita ni sedekahlah ni atas nama mak bapak kita lah. Dia tak ada masalah. Nak kasih orang makan dan sebagainya kan atas nama mak bapak kita. Itu pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Kalau direct translation maksudnya ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Mak bapak kita mungkin pernah, contoh malam raya lah, dulu mak selalu masak rendang. Okay, saya pun nak masak rendang, macam mana mak masak. Jadi besok orang datang pun boleh makan. Resepi turun-temurun. Itu pun bila time kita masak, resipi mak, mungkin mak baca bismillah, kita ikut mak baca bismillah, lepas tu kita kasih orang makan. Alhamdulillah, insyaAllah. Itu pun boleh jadi pahala yang akan disampaikan untuk dia lah. Masya-Allah. Dengan melalui makanan Mungkin makanan. Bukan aja makanan lah. Mungkin dulu mak pernah kita tengah baca Quran ke dan sebagainya ke kan. Kita ingat mak. Mudah-mudahan mak dulu pernah ajar kita baca Quran. Mudah-mudahan saya baca, saya dapat pahala, mak pun dapat pahala. InsyaAllah. Itu. Kemudian yang terakhir, waladin solihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Jadi first kita kena jadi anak soleh lah. Yes. Make sure kita soleh dulu. Yes. Lepas tu kita doakan untuk dia. Lepas tu ulama kata, orang yang doakan untuk mak bapak itu pun orang soleh. Orang yang doakan untuk mak bapak itu pun orang soleh. Jadi orang soleh, kita doakan untuk mak, insya-Allah apa yang kita doakan sampai. Kemudian orang yang doakan untuk mak automatically dia orang soleh, insya-Allah sampai, insya-Allah. Kemudian orang tanya, macam mana Ustaz? Saya tak ada anak dan sebagainya. Tu pasal Nabi kata walad tu anak. Nabi tak kata ibn pun anak juga, anak kandung. Tapi Nabi kata walad. Ada sebagian ulama kata tak kisahlah anak tiri ke anak angkat ke, kau pernah jaga, kemudian dia doakan untuk kau, insya-Allah mendapat. InsyaAllah. Actually I have had this question for quite a while already lah. Sebab macam tadi Ustaz sharekan kan ada 3 perkara yang kita tinggalkan bila kita meninggal nanti.
the third one ni I selalu terfikir-fikir yang anak soleh tu. Sebab kita tengah ada a few challenges lah to conceive. Jadi sampai saya terfikir sampai macam kalau satu hari ni memang betul Allah kata rezeki dekat dalam dunia ni kita tak ada anak, macam mana pula dengan yang perkara ketiga tu. Jadi macam fikir tu macam boleh nangis. Boleh macam tertahan. Tapi macam Ustaz cakap tadi lah, boleh jadi anak yang kita Anak saudara dia pernah kita jaga siapa je lah dulu kan. Dia doakan kita. Asalkan kita dalam ingatan mereka, diorang anak yang soleh-soleha, dapatlah insyaAllah diorang punya doa. Dan dia ada related tau dengan bila time orang tu dah meninggal, contoh. Nabi suruh, contoh mak bapak dah meninggal. Okay. Terus Nabi memang suruh orang tu rapat dengan, tetap kekalkan hubungan silaturahim dengan dia punya dia punya keluarga, dengan dia bersahabat-sahabat. Okay. So dia related lah. Betul dengan keluarga kan. Kadang-kadang kan kita terlepas lah pandang dengan keluarga kan. Kadang-kadang keluarga tu memang kita dah pernah jaga anak dia dulu. Mungkin mak bapak kita pernah jaga anak dia dulu. Jadi tu bila time kita ingatkan balik lah. Jangan lupa dulu mak aku pernah jaga kau pun pernah dijaga kan. Doakan. Nangis tu dah lah dia tengah emosional sekarang ni. InsyaAllah. Okay, tadi kita berbual pasal family kan. Okay, Saya tak boleh berbual lah. Tak apa, saya bantu. Terima kasih. Tadi yang kita cakap pasal, still on the theme of family lah. Tadi kita cakap pasal orang yang kehilangan maybe ibu bapa atau anak adik-beradik kan. Tapi ada pula segelintir ni, sebab we receive quite a few submissions especially going into Ramadan dan lepas tu Raya kan. Raya we know that's when we minta maaf, you know, with our parents, with our siblings. Betul. Dia kata selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selalu pagi raya kita jumpa tu, nanti kita selalu kita paint a scenario lah. Kita datang, Assalamualaikum dah sampai raya, okay, pakai baju lawa, tu dah siap, mak selalu siapkan kat meja rendang, ketupat, lepat, lagi ayam masak merah, semua sambal goreng pengantin. Yes, itu penting. Lepas tu dah makan, lepas tu duduk sembang tengok Suria, cerita raya special kan, tengok menangis. Terus dah gitu lepas tu mesti ada that moment tau, macam okay, dah nak jalan, okay, sebelum jalan buat apa, jom maaf dulu. Minta maaf dulu. Itu dia punya standard procedure. Kat rumah sebelum kita balik, kita mesti duduk macam yang tua duduk atas, yang muda duduk bawah, salam, minta maaf sampai menangis. Yes. So like I said, kita ada our listeners submit their stories Diorang cakap macam I don't know what to do. Saya tak tahu. Kirakan saya orang tu lah, Ustaz, saya tak tahu nak buat apa Ustaz. Saya punya hubungan dengan abang saya ni dah tak ada dah. Dia tak nak mengaku saya ni adik dia. Dia buang muka. Kita gaduh tak habis-habis. Macam mana ni, hari raya nak datang, nak maaf-maafan. Jadi ada segelintir orang ni who is going through this lah. So dalam during raya tu, macam mana diorang nak, macam sedih tau kalau kita imagine nak salam abangnya, abang salam, abang tak nak salam, macam sedih, pedih. Kan? Jadi I tak boleh imagine saya kalau adik I tak nak salam. Ya Allah Akbar. Tadi tu I love you adik. Tadi tu kita berbual pasal orang yang dah tak ada bersama dengan kita lagi. Kita boleh sampaikan doa and everything like that. But this orang ni masih ada kat depan mata, cuma dia tak nak. You know, you don't want to friend me. I'm very sad. Macam mana Ustaz? Panjang huraian dia. Rasa. Macam mana Ustaz? Jadi memang Allah pun suruh kita minta maaf. Dalam surah Al-Hijr ayat 85, Allah SWT suruh kita minta maaf. Jadi orang yang pemaaf. Lepas tu Allah suruh kita jadi orang yang suruh orang buat benda baik. Lepas tu lain satu, Allah suruh jangan melayan orang yang buat benda yang tak elok. Kena buat benda-benda yang tak bagus lah. Macam benda-benda, maaf kata bahasa kasar, benda-benda bodoh ke dan sebagainya kan. So pertama memang agama ni memang suruh kita sentiasa maafkan orang. Even sebelum tidur kan, dianjurkan untuk kita maafkan orang. Bila kita salam kan, sebab apa Nabi kata kalau dua orang bertemu, bila dia salam, bila tanda lepaskan salam tu, kira dua dosa antara keduanya kira dah selesai. Masya Allah. Pasal kita kena salam hari-hari. Salam.
kira kalau kita memang ada gaduh pun, just salam. Memang waktu tu memang tengah marah dan sebagainya, kita salam dah. InsyaAllah lah. InsyaAllah ada berkatnya, ada keberkatannya lah bila kita salam tu. Mudah-mudahan hati terbuka untuk maafkan kan. Tapi memang Allah suruh dalam surah Al-Hijrah ayat 85 tu, Allah suruh jadilah orang yang pemaaf. Lepas tu suruh orang buat baik. Kadang-kadang tu memang kita tengah gaduh. Kita nak kena ada tekad sikit lah. Kalau contoh lah, walaupun kita dah gaduh, walaupun kita dah gaduh dah lama dah, aku dah maafkan kau. Aku harap kau pemaafkan aku. Sebab kita dua-dua nak masuk syurga. Oh, Masya Allah. Jangan sampai nanti dekat akhirat nanti jadi orang muflis, dia kata Nabi kan. Sebab dia ada dosa dengan orang lain. Itu dia transfer dah habis. Dia punya dosa pun transfer patah balik kat dia. So kita jadi orang pemaaf lah. InsyaAllah. Dia kadang-kadang tu memang nak kena berani sikit lah kan. Be the bigger person Yes. kata. We start the move. Walaupun macam for example abang tu just buang muka pun, tapi kita dengan seikhlasnya minta maaf, maafkan dia, lepas tu salam, kita boleh dapat berkat dia lah insyaAllah. InsyaAllah. Walaupun dalam agama kita ada hak lah tak nak maafkan orang. Tapi the best thing is kita yang jadi orang yang pemaaf. Kalau dua-dua ni faham, insyaAllah dia jadi pemaaf, lama dua-dua minta maaf. Dia minta maaf, dua-dua dah bersih daripada dosa antara each other. Then one last thing to worry about bila nak masuk ke jannah nanti. Tapi actually now that we are talking about it kan, makes me think, ni salam-salam ni, especially lah kita berbual pasal hari raya selamat hari raya, maaf zahir dan batin. So maaf ni is it a cultural thing ke memang pasal kalau kita berbual pasal tadi yang dia kata untuk salam dan dia akan menghapuskan dosa. Gugur. Tapi kadang-kadang I don't know pasal western culture, the Islam ada Islam pula, dan Muslim din ada kata diorang macam kita tak dia salam terus everyone ni I'm sorry for all. Eid Mubarak, my love, forgive me for all my sins. Ada tak? Tak tahu kita kena tanya listener dari USA kot. Anyone in the US? Yeah, so is it a cultural thing ataupun dia memang dianjurkan untuk kita sebagai seorang Muslim untuk bermaafan di pagi raya? Jadi sebenarnya Nabi pun dah ajar. Pagi raya tu apa kita nak buat? Dah ajak tengok. Islam ni mudah. Islam ni semuanya dah mudah. Dah ada. Dia dah lengkap dah. Yes, masya-Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum kan. Allah kata hari ni aku telah sempurnakan agama kamu kan. Jadi semua detail semua dah ada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tak jadi tahu. daripada kita malam raya kita takbir tu, pagi raya kita nak buat apa? Kan? Nanti kita akan relatekan sikit dengan apa yang perlu kita buat lah. Is it maaf-maafan ke atau benda lain kita kena buat? So pagi raya tu of course sebelum kita pergi solat raya, dianjurkan untuk mandi, bersih, bersihkan. Lepas tu pakai pakaian yang the best. Yes, macam kita pergi jumpa beraya, pakai baju tu pun the best lah kan. The best. Cuma masalahnya orang Melayu ni, dia pakai baju the best tu lepas solat raya baru pergi. Itu dia. Padahal ada sunnahnya tu bila kita nak pergi solat raya tu pakai yang the best. Cantik Pasal nak bertemu dengan Allah. Betul. Jumpa dengan the best condition lah. Macam kita nak graduate dekat sekolah, ni bulan graduate kan. Kita nak pakai baju selekeh-selekeh kan. Of course kita pakai the best kan. Okey. Kan solat raya tu ialah graduation ceremony kita. Betul. Kita imagine pula, imajinasi. Okay, so dah diajar mandi, pakai baju. Pakai baju the best. Yes. Pakai wangi-wangi lah. Untuk lelaki. Kalau perempuan tu sebaiknya janganlah sampai orang lain boleh bau kuat sangat lah kan. Dari jauh sana. Tu dia datang dah sampai. Bau minyak wangi ni dah tahu siapa. Some of us are guilty kalau of that. pakai untuk bawa sendiri dan bila pass by orang terbau tak apa-apa kan. Tak apa-apa lah. Okay, faham. Okay. Jadi solat raya, sebelum pergi solat raya tu Nabi makan kejap. Okay. Itu sebagai tanda yang memang hari ni hari raya memang tak boleh puasa. Kita tahu hari raya pertama kan haram kan untuk puasa kan. So kita makan. Kalau Nabi makan dalam 3 biji kurma gitu. Lepas tu Nabi pergi solat raya. Pergi solat raya. So Nabi bila tak nak pergi solat raya tu, hari raya tu Nabi memang selalunya dia akan jalan lain route. Interesting. Kenapa? Jalan lain route. Kalau sahabat-sahabat kalau jumpa kan each other kan, sebab diorang jalan lain route. Ini yang sunnahnya. Diorang saling doakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalanmu. Lepas tu jawabnya apa? Sama juga. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sama juga, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Itu yang sunnah.
Itu yang sunnahnya. Okay. Oh, interesting. Oh, tu dia jalan tempat lain just to meet other people. Even balik pun dia sama juga. Dan you know yang actually solat raya tu zaman Nabi, memang Nabi suruh kira kanak-kanak, even the girls, dengan orang wanita haid pun pergi juga. Pergi dekat padang. Zaman Nabi kan Nabi pergi musolla maksudnya dekat sana tu kira zaman Nabi tu padang lah, lapang. So jadi dia lelaki boleh pergi, perempuan yang boleh solat pun pergi, dan perempuan haid pun pergi. Jadi apa hikmah dia apa? Boleh dengar khutbah. Kalau kita tanya zaman sekarang tu solat Jumaat pun perempuan rata-rata tak tahu apa tu solat Jumaat kan. Kenapa awak tak reply saya? Ini tengah khutbah, tak faham. Tak faham. Sebab tak boleh pergi. Tadi pagi baru tadi pagi dia pergi, dia kata masjid dia kasih announcement, nanti sebaiknya sebelum bila khutbah tu handphonenya letak di tepi, tak menggunakan handphone. Tu dia punya reminder. Bagus. Tu moment dia punya imam dah naik kan, terus tutup. Tapi kalau tak dulu kecil-kecil kan main game. Tapi dah tahu, dah di reminded, kita kena jalankan lah, insyaAllah. Jadi yang tadi tu yang Nabi Muhammad SAW ambil a different route tu, lepas tu just to meet dia punya friends and then doakan. Itulah yang kita ikut. Jadi dalam kita punya Melayu punya culture, itu tanda itu tanda kira minta maaf lah. Minta maaf lah. Okay, itu sebenarnya culture lah. Walaupun juga sebenarnya culture yang baik lah. Apalagi orang Melayu ni memang very sensitive kan. Cakap sikit tersinggung. Orang puji pun dia kata kita sindir kan. Dia betul ke tak ada ikhlas? Jangan jatuh. And also during Raya, we know that especially budak-budak paling suka apa? Duit raya. Duit raya dapat duit raya. So I would say Raya ni is a time of giving. Kita memberi. In the spirit of giving. In the spirit of giving ni. So macam let's say lah, pasal kita tahu, not everyone is financially stable, ataupun that's why kita adakan zakat kan untuk orang yang kurang berkemampuan. So macam diorang pula kadang-kadang diorang nak kasih duit raya, lagi-lagi kalau budak-budak nanti dia datang kat kita, dia salam, lepas tu dia tengok, dia stay, dah salam tu dia stay. Sebab dia expect duit raya daripada adult. Tapi kadang-kadang kalau kita tak mampu, macam mana tu? Tapi sebelum Ustaz answer kan, I also remember something. Tapi ni maaf katalah, tapi budak-budak zaman sekarang ni kan, diorang punya expectations tu untuk duit raya tu macam dia keluar ada I think few years ago dia keluar kat social media. Don't let your duit raya be basic. Gitu. Basic not basic. Jadi macam tadi dia kata $5 tu basic. Budak-budak ni tahu $5 berat tau. Macam yang kata tadi, mungkin kita ni ini saja kemampuan kita, $5, tapi diorang expectation diorang tu macam tinggi sikit lah. Dia nak seek. Jadi macam mana nak practice gratitude ni macam mana? Lagi-lagi as for parents juga, how can they impart this gratitude and appreciation kepada anak-anak mereka yang akan menjalani salam-salam duit raya ni. Maybe it's a reminder jugalah untuk parents. Sebenarnya kalau nak katakan budak sekarang dia letak standard dia kan. $5 is the basic kan. Sebenarnya zaman kita dulu pun sama juga sebenarnya. Ada juga. Zaman kita sebenarnya lagi teruk mungkin. Sebab apa? Sebab rumah yang kita tak kenal pun kita datang. Betul. Betul. I pernah buat. Betul lah. Betul. Kadang-kadang Assalamualaikum cik, boleh raya. Kadang-kadang satu kelas datang kan. Satu kelas datang, yes. Kesian tau mak bapak kita. Kesian mak bapak kita. Aduh. Kadang-kadang dah pernah datang kan. Tadi saya nampak awak tadi. Dia patah balik dia kan. Bukan kau tak dapat dengan grup lain. Kan ada kat radio dia punya tadi baju cap lalat. Betul juga. Yes. Tapi itu budaya sekarang jarang lah kita nampak budak-budak ketuk rumah yang kita tak kenal kan. Cuma salah satu benda yang paling penting untuk kita bila kita nak memberi lah, itu sebenarnya ikhlas. Satu benda yang rasanya jarang kita revise dalam diri kita kan. Betul tak aku ni ikhlas tak? Kadang tu it's not about the quantity, it's about the quality. Macam sama macam Ustaz Aziz cakap yalah, sama persatuan kan. Sama hati ya. Sama hati kan. Not quantity, quality. Betul. Jadi contoh kalau beza lah orang yang dalam bank ada 10,000 dengan dalam bank ada 1,000 dan dengan dalam bank ada 100 kan. Mungkin kalau kita letaklah letaklah 5% je lah
kita keluarkan. Contoh mungkin orang tu dalam bank ada 100, dia keluarkan 5% je. 5% berapa? $5. Itulah dia mampu yang paling dia boleh kasih $5. Itu pun kira dah banyak lah kan. Kalau tak mampu kasih $2 pun alhamdulillah lah. Tu bagi kita lah. Beza dengan orang yang ada 5%, dia orang dalam bank tu ada 10,000, dia keluarkan 5% dah berapa? 5% mungkin 2,000. Alamak, max kita malam ni tak bagus lah. I not Malay. Biar Malay. Minta maaf tu joke daripada social media kita ambil. Bukan kita menjatuhkan bangsa kita, tak. It's just a joke. Okay, yes. Jadi bezalah. Orang yang ada 2% keluarkan $2 daripada $100, yang ada $10,000 mungkin ada $200 dia kasih. Kan? Jadi beza. Cuma masalahnya anak-anak kita ni kita nak kena didik lah. Apa yang kita dapat tu kita bersyukur. Kadang-kadang budak ni bukan nak bersyukur, dapat depan mata juga dia buka. Pernah nampak. Ada. Dia buka $2 je. Kan? Pernah je rasa macam ya Allah. Itu kalau dulu I buat, my mum pekik saya marah. Farah juga. Nama penuh yang sebut. Alamak. Farah. Yes. Nak kena educate a bit lah. Itu pun I think it's adab also lah. Janganlah buka depan orang tu. Mana tahu orang tu macam apa tadi kita kata, that's the only thing that they mampu, right? Kemampuan itu. Jadi saya pun selalu biasalah praktis dengan anak lah kan. Dapat duit simpan. Kadang-kadang pun dapat hadiah barang-barang kan. Kat rumah baru buka. Kat rumah baru buka. Kat rumah baru buka. Dekat sini jangan buka. Lain kalau let's say yang pemberinya kasih buka sekarang. Dia cakap gitu okay. Pasal dia suruh. Kalau dia kata dia kasih tu jangan buka. That's the adab. Jangan buka. When it comes to raya visiting ni kan, kita kadang-kadang maybe some of us are guilty of this, because raya tu nak dapatkan semua orang. Okay, for example, family ada 5 lah, mak, bapak, kakak, adik, dengan adik paling kecil lah. So mak, bapak kerja, abang kerja, kakak kerja, adik sekolah. So macam nak cari a time for everyone to go house visiting tu pun susah tau. Jadi usually what we will do is dalam satu hari tu raya pertama kita pergi 10 rumah. Kita just squeeze everything, just pergi. Sampai 12 pun masih dekat rumah orang. Betul. Pernah sampai rumah pukul 2 pagi. 2 pagi. Imagine macam mana tuan rumah tu macam Allahu Akbar, tak balik ke orang ni. Jadi ustaz macam mana? Kita nak make sure kita jaga adab-adab ni lah bila kita raya visiting ni. Jadi first thing yang kita tahu yang apa, kita ada adab yang perlu kita jagalah. Salah satunya minta izin dulu sebelum datang. Minta izin dulu. Kalau zaman sekarang dah paling senang sekali, boleh WhatsApp. Betul. Boleh call lah kan. Walaupun sekarang orang dah jarang apalagi SMS kan. Sekarang WhatsApp aja kan. Jadi Allah sebenarnya ada bilang lah dekat kita dekat dalam surah An-Nur ayat 27. Mungkin kita boleh check kan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Jangan kamu masuk rumah yang bukan rumah kau. Hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Melainkan sehingga kamu dah minta izin, kemudian kamu dah beri salam kepada ahli keluarga yang kat dalam tu. Lepas Allah kata zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Itulah yang lebih baik untuk kamu supaya kamu ingat. Allah bilang supaya la'allakum tazakkarun, supaya kamu ingat. Kadang-kadang kita rasa ni okey lah kot, kita datang je lah. Okey lah kot, baru pukul 11 kot. Mesti kat rumah punya. Ni rapat lagi pun. Okey lah kot. So masalahnya tu Allah bilang la'allakum tazakkarun, supaya kamu ingat. Sebab apa, kadang-kadang tu memang kita rasa tu tak ada masalah, tapi masalah besar bagi orang yang kat dalam rumah tu kan. Rumah dah dengan berserak, mungkin baru balik raya kan, belum sempat masak lagi. Belum sempat masak. So Nabi pun ada bilang dekat kita bahawa kalau kita beri salam, let's say dah 3 kali, orang tu tak jawab, maknanya dia tak nak tamu lah. Tak nak terima lah. Sama juga macam kita, kalau kita dah WhatsApp orang, tadi pukul 10 dah WhatsApp, pukul 10.30 belum reply, kita tak payah datang lah. Mungkin tu tanda yang dia tu tak nak terima. Macam gitu.
Lagi dah pukul 12 kan, dah saus. Semua macam kita tahu. Kadang-kadang macam tadi Ustaz kata, kalau diorang dah WhatsApp, lepas tu dah 1 jam, dia tak reply lah, tak apa, kita pergi je rumah dia. Lagi-lagi kalau macam semua dari north terus pergi west kan, kita dekat west kan, rumah dia kat situ kan, jom singgah, pergi je, tak apa, pergi je. Raya orang apa tu tengah dalam baju butterfly ke apa ke, tengah lepak kat rumah. Aduh, tak tahu. tu kan asyik macam Allah. Ini tak dia kat luar tadi. Yalah, jadi kita kena jugalah jaga adab kan bila nak menziarah. Kalau kita buat gitu, nanti dia mendatangkan perasaan yang macam gelisah lagi for the owner of the house. Macam if let's say kalau orang tu hati dia kuat, dia Assalamualaikum pun dia tak buka, okey juga. Kalau orang yang macam I yang dia kat luar, tak apalah, korang tunggu kejap dah kita susah, Tapi Ustaz, untuk yang tuan rumah ni pula, kalau macam mana? Macam takkan nak cakap, bukan nak cakap halau lah, cuma macam mana nak nak cakap tak boleh ke, ataupun tolong balik gitu. Kadang-kadang kita macam tengok jam macam orang ni tak tahu. Ada satu video last year, I nampak satu lelaki ni, dia buat lah kat TikTok. Dia punya members tak nak balik, dia call ke bantal, nak tidur tak? Sini tu kelakar video tu kelakar. Macam actually macam mana, apa cara yang terbaik untuk kita? Okay lah, kalau apa sebenarnya kalau kita nak layan tamu, sebenarnya banyak pahala dia. Dia berkata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kata baik atau diam. Itu pun challenging kan untuk tuan rumah kan, nak sindir ke macam mana ke kan. Kalau tak ada benda baik, kita diam. Itulah. Okay lah. Lepas tu falyukrim jarahu, hormati jiran, muliakan jiran. Lepas tu Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetamu. Mungkin tu kita rasa macam kadang-kadang kita rasa macam aku nak tidur, besok kerja kan, besok nak bangun, kena anak pukul 5 nak kena bangun kan, korang bila nak balik dalam hati kan. Tapi sebenarnya ada berkat kat situ. Muliakan tetamu tu ada berkat. Itu sebagai kita tuan rumah lah, kita sabar kan. Pada pun kasihlah signal kan. Apa tak ada masalah, benda-benda baik, biar orang, apalagi orang memang selalu tersinggung, tapi kita signal lah, signal dengan baik kan, insyaAllah. Tapi insyaAllah pahala banyak. Cuma kita yang sebagai tamu, sebenarnya masalahnya bukan kat tuan rumah sebenarnya. Masalah sebagai tamu tu. So sebelum datang tu contact dulu, WhatsApp, call. Kalau tak dapat, tak apalah, maknanya tak ada izin, kita pergi rumah lain. Jangan pergi rumah lain, dah pukul 11 jangan pergi rumah lain. Balik terus. Besok sambung lagi, tak ada masalah. Ada 30 hari kot kan? Ada 30 hari. I think this all ni semua kita nak kena remind ourselves lah. Kita pun akan pergi ziarah kan, kita nak kena remind ourselves of all this. Lain kalau tuan rumah tu kata, datang je pukul 11 pun tak apa, aku besok tak ada apa-apa. Kalau dia flower, itu alhamdulillah, bismillah, go sekarang juga. Kat mana sekarang juga aku datang. Jadi itu baru boleh lah, pasal dah dapat dia punya invitation. Betul. Kalau you sendiri kena tengok as a human being pun, kita kena berwaspada dengan kita punya surroundings lah. Because kita nak tengok, kalau let's say kita tengok tuan rumah dah macam gini, mata dah guyu-guyu tertahan, then tarik diri. Faham lah. Kalau pasal it's always important for us to be wary. Kita kena hormat orang punya sleeping time lah, orang punya rumah, bukan rumah korang kan. Raya tapi kadang PH 1 hari je, besok kerja sekolah gitu. Faham lah ya. Raya kerja baju fashion lah. baju raya. Okay, so Okay, sekarang ni kita tarik balik sikit. Okay. Sekarang ni bila sedang mendengar ni, sekarang ni kita dah penghujung Ramadan kan. Okay. So kita tahu yang the last 10 days of Ramadan is very important, very special. Ada Lailatul Qadar, kita qiyam, kita do extra lah for that last 10 days. But at the same time, sebab raya nak datang, kita pun nak kena mempersediakan rumah ni Ustaz. Nak gantung lap-lap, nak lap tingkap, spring cleaning, nak pasang dah cakap tadi dah pasang langsir dan segala-galanya. Nak pergi bazar lah, nak pergi itu, tukar nak kain, beli baju raya lah. Jadi macam mana kita nak balance ni Ustaz? Kan dengan ibadah
dengan preparation so called untuk raya celebration ni? Saya teringat ada saya punya kira zaujah lah orang saya kan. Yes. I know Zaujah wife. Zaujah wife. Yes. I belajar. Dia pun baru kira dia cakap lah, bagusnya sepatutnya kita siapkan rumah tu sebelum Ramadan. Oh my god. Semalam I nampak jiran kita dia ada laplip. Dia dah set up laplip dah. Bulan Ramadan. Dah sebelum Ramadan. Itu laplip je, tak tahulah keadaan rumah dia bersih ke tak. Mana tahu. Kita husnuzan. Jadi kita celebrate tu Ramadan tu yang kita celebrate. Bulan yang penuh keberkatan, keampunan, itu yang kita celebrate. Bulan penuh berkah kan, itu kita celebrate. Jadi bila time nak masuk bulan Syawal tu, kira rata-rata dah settle lah. Saya pun terfikir juga, betul juga kan. Jadi kita bila time Ramadan tu kita tak sibukkan dengan urusan kemas rumah. Walaupun tak ada masalah lah, tak ada salah pun kalau kita nak kemas rumah during Ramadan. Tapi kadang-kadang pun memang terganggu lah kan. Dah sibuk kemas rumah, lepas tu buka ala kadar, lepas tu tarawih pun sambung, habis tarawih terlepas. Where the last 10 days of Ramadan is very crucial kan. Nak dapat malam Lailatul Qadar tu kan. So itulah my zaujah. Zaujah kira suggest kan, actually we should start cleaning the house before Ramadan. I think it's a good culture kalau kita start spread the words kan. Correct. We start before Ramadan, so Ramadan we can focus our ibadah, everything kan. So bila raya tu kita tinggal touch up sikit-sikit dia. Betul. Sebab itu yang kalau I fikir balik during my younger days lah, especially bila kakak-kakak semua dah kahwin kan, semua dah tinggalkan, raya ni dah nak raya ni, I rasa macam ya Allah, kakak I tak ada nak bantu. Macam mana ni nak kena buat ni, nak kena bantu. Mak so vacuum, mop gitu. Semua I kena buat. That reminds me of something about tadi kita berbual kan, consistency is key. So kalau let's say kita buat ni sebelum Ramadan, kita spring clean betul-betul sebelum Ramadan, kita setakat basic-basic je. Mop then benda-benda yang berabuk kita boleh senang sikit nak bersihkan. Then at least kita tak take up so much time. Betul. Then because after Ramadan datangnya Syawal, nanti kita boleh consistent lah. Pasal dah bersih kan. So we just have to do it once in a while, then every 4-5 months kita spring clean. I think also kalau not before Ramadan pun, during Ramadan tu kita buat sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Jangan tunggu sampai the last few days nak raya baru nak kemas, baru nak beli baju raya and everything. So kita boleh balance tu dengan sikit-sikit. Tadi macam previous episode kan dengan Ustaz Azri. Ustaz Azri cakap, saya tanya soalan, Ustaz, macam mana kalau suami isteri kan dalam bulan Ramadan ni, suami nak pergi tarawih, isteri nak pergi bazar Ramadan. Jadi Ustaz Azri share that actually tarawih ni bukan semestinya terus lepas solat isyak. padu lepas isyak terus nak kena buat. Itu considered solat malam. So you can still do both. Right, kita nak pergi bazar, pergilah ala kadar, lepas tu balik malamnya tu still boleh buat tarawih. But the best is to fulfill all the minta maaf, the best is to fulfill all those yang macam nak kena beli barang-barang ke apa is the first 20 days. Last 10 days try to focus on ibadah. Pasal nak dapatkan the last 10 days tu is important. So boleh lah buat sikit. Jadi kita tak sikit lama-lama jadi bukit. Betul. Mungkin saya boleh tambah benda yang banyak orang terlepas. Okay, apa ni terlepas? Puasa 6. Puasa 6. Oh yes. Okay, I've been wanting to ask about puasa 6. Dia ada syarat lah. So ada ulama kata kau nak kena settlekan dulu qada kan. Kadang-kadang kan sakit kita qada kan. So first, kalau memang kita rasa kita bila time kita batalkan puasa time Ramadan tu dengan sengaja, maka sebelum kita puasa Syawal 6 hari tu kita settlekan qada. Dulu. Tapi kalau memang dia time tu dia sakit, lepas tu dia nak puasa 6 terus, tak ada masalah. Faham. So ada dengan niat dia. Lepas tu ada ulama kata kalau nak gabungkan macam mana? Ni hari Senin ni. Ini ada Syawal ni. Kita niat puasa Syawal 6 hari, lepas tu kita niat juga yang the second one. Mudah-mudahan dapatlah pahala hari Senin tu sekali. 2 in 1 niat kan. Okay. Kemudian ada yang nak puasa qada. Dan puasa qada, lepas tu diniatkan sekali dengan puasa 6. Jadi tapi dia punya niat awal tu masih penting. Okay. So dia qada, lepas tu dia niat puasa 6. Mudah-mudahan dapat juga puasa 6 Syawal tu.
Tapi the best thing ulama kata, the best thing is separate. Individual lah. Kau qada, lepas tu kau puasa 6. Kalau untuk perempuan macam mana? Saat ni saya head dia Ustaz. Head saya bukan 6 hari, bukan 5 hari, 7 hari. Macam mana ni kan? Jadi boleh puasa 6 untuk wanita. Jadi kalau nak puasa qada yang last time tu, lepas tu boleh. Sebab Aisyah, isteri Nabi kan kira bulan-bulan Syaban baru nak settlekan kan. It's natural. So kita pun biasanya wanita ni memang susah lah nak dapat hari puasa kan. So settlekan puasa 6 dulu, lepas tu baru boleh qada puasa-puasa yang lama. Ni kita selalu terlepas pandang. So puasa 6 ni kena 6 hari berturut-turut kan? Tak semestinya. Tak semestinya. Asalkan 6 hari dalam Syawal. Dalam bulan Syawal. In any day. As long as not the first day. It's not the first day, cannot. Not the first day of Hari Raya. Reminder for us kita all. Kita cuba. InsyaAllah. Tapi kalau kita nak datang rumah orang raya, janganlah kita puasa. Nanti makcik kecil hati. Kenapa tak makan? Aku dah masak. Saya puasa 6. Saya puasa 6 je. Ada 30 hari kau puasa hari ni. Kau ni puasa 1. Pandai-pandai lah. Faham. Sama juga macam kita relate back to the previous episode dengan Ustaz Azri about game plan. Bulan Ramadan ada game plan. Macam mana kita nak beribadah fully, macam mana kita nak fulfill kita punya iman during Ramadan, kita ada game plan. Bulan Raya pun ada game plan juga. Betul. Jadi kita might have to take advantage lah of all these things so we can elevate our ibadah, insyaAllah. Yes, especially macam puasa 6 pun is a unique thing that only happens during bulan Syawal. Betul. So InsyaAllah. So okay, I'm still very I feel very enlightened because so many things. Kerana Muhammadiyah lah yang I belajar, yang I dapat tahu yang Ramadan ni ialah madrasah untuk kita. Okay? And then Syawal ialah bila kita graduate and kita kembali kepada fitrah. Yes. Kalau Muhammadiyah tak share ni, tak tahu tau. Kan. And I don't know the meaning of Ramadan. I don't know the mungkin meaning kita of tahu, Fitri. cuma tak jelas. Tak jelas ya. Sekarang kita dah dewasa kan, more dewasa. We want to make sure that kita tahu apa yang kita buat lah. We know the meaning of this ibadah and jadi bila kita menjalankan ibadah tu lagi bermakna untuk kita. Bermakna betul. Kalau tak just puasa pasal Allah suruh puasa, so apa maknanya? Dan raya pasal raya lah. So now insyaAllah after you guys listen to this episode, korang dapat lagi bermakna macam kita honestly I feel that I've learned a lot with the ustaz-ustaz that has been here with us during this even before Ramadan and now during Ramadan pun Yes. I'm grateful lah, bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ustaz Khairul. Then at the same time pun dah rasa bersyukur ni kan, jangan lupa lagi beberapa hari ni kena menunaikan rukun Islam tu. Yes, which is zakat. Zakat. Okay, if you want to do your zakat, you can do it with Muhammadiyah. Okay, all you need to do is just go to muhammadiyah.org.sg/zakat. Saya remember zakat korang ni akan membantu ramai orang, 8 asnaf. And also at least 10,000 individuals yang memerlukan lah. So hopefully kita sama-sama, all you insiders yang dengar ni, kalau belum bayar zakat lagi, take your time now, go to the website muhammadiyah.org.sg/zakat. Tunaikanlah zakat anda bersama Muhammadiyah. Terima kasih Ustaz. Saya datang hari ni share your knowledge with us. Tersangkut. Yes, for you guys, kita cakap dia punya tagline. Come. Okay, with that, dengan berzakat bertambah berkat, bertambah rahmat. Fuyo. Ini slogan semua. We've come to the end of another episode of Outside In. If you like what you hear, please follow us on all our socials: TikTok, Instagram, Spotify and YouTube. Share with all of your friends and family members so that they can remember to berzakat. And also if it's beneficial lah, insyaAllah. Till next time, Assalamualaikum. Salam.